Assalamualaikum. Malam ni kita nak masuk untuk sahur, iaitu kita nak masuk sawi goreng telur. Antara bahan yang kita perlukan: bawang besar, bawang putih, telur, garam, gula melaka, gula kelapa dan juga sawi. Okey. Mula-mula sekali kita masukkan minyak sikit dah. Sebab kita nak main sehat ya. Tak boleh guna banyak. Seterusnya kita buka api dulu dah. Seterusnya kita masukkan bawang. Hanya kita masukkan air sikit. Bawang ni geng. Dia bawang padu. Seterusnya kita masuk ke sawi kita. Terusnya kita masuk ke garam sikit. Oke, gula kelapa sikit. Alhamdulillah, sawi goreng telur kita siap. Jadi kalau awak rasa nak buat, bolehlah terus buat resipi simple suka dengan hamba buat ni. Jadi awak mana suka dengan video ni, jangan lupa like, komen, share. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.